Ini bukan EFI dan bukan juga Kapcai biasa. Inilah Honda Hurricane 110. Motor 2 lejang paling rare dari Honda. Diperkenalkan sekitar tahun 1995. Enjin dia jenis 2 lejang, 1 silinder, penyejukan udara dan guna sistem rib valve. Enjin 105cc, tapi jangan pandang rendah sebab kuasa dia boleh tinggal motor 4 lejang biasa. Jadi blok dia saiz 52.5mm. Stroke dia 49mm. Enjin ni boleh naik RPM dengan cepat. Sesuai sangat untuk tunggangan ganas dan pickup spontan. Kuasa maksimum 17 horsepower dengan torque 12 Nm. Untuk motor sekecil ni, itu dah cukup untuk buatkan kau senyum sorang-sorang masa ride. Transmisi 4 kelajuan, tak perlu kelas tangan sebab dia dah pakai clutch automatic. Simple tapi boleh lari laju. Brake depan dia pakai brake disc, bukan drum. Rare untuk motor tahun 90-an. Brake belakang masih drum. Rem jenis jejari dan meter analog. Memang ada jiwa klasik. Top speed sekitar 135 km sejam. Tapi kalau setting ngam boleh pergi lebih lagi. Jadi untuk Honda Hurricane ni bukan sekadar motor, dia adalah nostalgia zaman two stroke, bunyi bingit, asap berkepul dan pickup yang buatkan ramai rindu zaman dulu. Honda Hurricane 110, motor 2 lejang paling ganas yang Honda pernah hasilkan. DJ Abi. Di zaman-zaman edan, belum dilamar sudah sekian mar.